Tangkam. IV kuning ni pula kita buka dia punya cooling coil. Sekarang ni tengah proses flushing. Kita tukar dia punya dryer. Jadi untuk IV kuning ni sistem dia hitam. Tadi kita buka penutup dryer dia, kita perasan dia hitam, banyak abuk besi. Jadi dryer dia pun hitam legam dah ni. Kita dah siap flushing dah pun. Kita baru perasan dia punya sistem dah hitam. Banyak dia punya abuk besi daripada kompresor. Kompresor wajib tukar. Kondenser pun wajib tukar. Tadi kita tengok dekat side glass dia ni, tak adalah hitam kan, tak adalah hitam sangat, nampak normal, nampak agak clear jugalah. Tapi bila dah tengok betul-betul satu-satu, dryer pun dah hitam legam macam tu. Ini pula dia punya cooling coil. Cooling coil dia ni teruk sangat dah ni. Dia punya kulat dia ni kita tukar bukan saja sebab kulat, tapi sebab dia dah hitam. Tadi masa buka kotak cooling coil dia ni, nampak tu ada sarang bukan sarang yang itu. Ini mungkin sarang tikus lah ni. Dia duduk kat dalam situ. Tu nanti kita cuci, bersihkan, baru kita pasang balik.